pujian. Puji apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Panggil alham. Juga dipanggil sebagai al-kanz. Dia juga apa? Gedung, harta benda daripada syurga. Nampak? Al-Fatihah juga digelar sebagai apa? Sab'un masani. Nama dia kok. Kalau orang tanya Syekh, Sab'ul masani itu kenapa? Menyangka jenis kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Santri Kampung TV, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyib, rezeki yang barakah dan berlimpah. Tidak membuang masa, mari kita simak ceramah dari Ustaz Azhar Idrus. Semoga apa yang nantinya beliau sampaikan menjadi ilmu yang berat buat kita semuanya. Jom kita play bersama, let's go. Kalau bahang jenis kereta kan? Nama Fatihah Sab'u 7, masani yang diulang-ulang. Apa? Seluruh dunia diulang baca Fatihah dari subuh sampai ke Isya, dari Isya sampai ke subuh. Seluruh dunia diulang. Hari-hari kau ada baca. Betul tak? Kata setengah ulama, dia dipanggil juga surah Fatihah kerana dia yang surah pembuka majlis. Satu majlis di Pasir Akor ke sini orang buka Fatihah tak? Al-Fatihah. Betul tak? Mungkin di pejabat-pejabat kerajaan pun Al-Fatihah kalau orang nak buka majlis. Betul tak? Mungkin jabat swasta ke, di sekolah ke, di mana-mana. Betul tak? Kalau nak buka majlis, majlis di rumah, majlis di pejabat, majlis di masjid, katanya pengurusi majlis, kita mulakan majlis kita dengan ambil barakah membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kenapa orang jadikan surah Fatihah pembuka majlis? Kerana bila kita nak buat sesuatu, ada 3 cara nak dapat keberkatan. Ingat nombor 1, baca bismillah. Kita baca bismillah, pekerjaan itu jadi berkat. Okey. Kalau kita tak mahu baca bismillah, kita kata alhamdulillah. Mulanya sebelum kita mula mesyuarat, alhamdulillah. Faham? Yang ketiga, kalau kita tak baca bismillah, kita tidak baca alhamdulillah, kita nak ambil berkat majlis, sesuatu pekerjaan, baca mana-mana ayat Quran panjang atau pendek. Faham lagi? Sebagai permulaan. Bila depan tu ada bismillah, depan tu ada alhamdulillah, depan ada ayat Quran, maka mudah-mudahan apa yang kita buat selepas itu mendapat keredaan Allah. Faham lagi? Dah berapa orang baca pembuka majlis Fatihah sedangkan dalam Quran ada banyak surah? Kerana surah Fatihah ini surah yang paling orang reti. Faham lagi? Fatihah ni hak paling banyak orang reti Fatihah. Orang ngisap dadah reti Fatihah. Lagi betul tak? Kaki ngisap, kaki nombor ekor tahu Fatihah. Kaki pecah rumah tahu tak Fatihah? Tahu tak? Tahu. Pasal dia tahu Presiden Kesatuan pecah rumah su. Dia tahu Fatihah. Mana hebat Fatihah. Orang jahat, orang baik tahu berlaku. Baca Al-Fatihah, mula majlis. Betul tak? Kalau bersurah lain, takut orang jadi pohong-pohong muluk-muluk. Katanya pengurusi masjid, kita mulakan mesyuarat malam ini dengan Al-Baqarah. Nengung lagi. Barulah belalok mata-mata. Mu tengok aku tengok mu. Mu tengok aku tengok mu. 2 jam setengah dah sudah lagi. Baik. Surah ini diturunkan di negeri Mekah, dipanggil surah Makiyah. Okey? Surah Makiyah. Kalau kita dengar Makiyah, mana surah yang turun di Mekah, Madaniyah, surah yang turun di negeri Madinah. Baik. Berapa ada ayatnya? 7 ayat dengan ijma' ulama. Okey? 7 ayat. Okey? Dan Nabi SAW dalam kitab-kitab hadis, Nabi baca Fatihah 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat Nabi baca. Tapi Nabi sedaklah suara dia. Aku tak sedak. Faham? Tapi Nabi baca 7 ayat, 7 kali wakah. Jadi afdal, sunat, qori-qori, sama ada baca di luar sembahyang atau baca dalam sembahyang jadi imam, afdal 7 wakah. Baca apa? Faham lagi? 7 kali wakah. Okey? Baca macam tadi. Faham lagi? 7 tu afdal. Tetapi setengah-setengah imam dia wasal. Nampak? Setengah-setengah dia imam dia wasal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Disambung Ar-Rahman. Hukumnya harus. Sobalah. Faham? Mana ada orang mengajar dia kata haram sambung, mujeti hidung dia batu bingung. Faham? Hukumnya harus. Dah kalau kita baca wakaf tepat berhenti pada hujung ayat, afdal, lebih elok. Tapi kalau ada imam yang baca sambung, hukumnya harus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, masira dia baca. Tu wasal dia panggil. Kalau wakaf ihdinas siratal mustaqim, tutup mulut, berhenti, afdal. Kalau sambung ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, harus. Walaupun senapah 7 ayat, senapah harus. Faham lagi? Baca berti-berti tepat wakaf, afdal. Apa makna afdal? Aksaru sawab, lebih banyak pahala. Jelas? Okey. Kalau kita baca berlagu panjang-panjang dengan baca rekah murattal, mana afdal? Afdal baca murattal. Kerana Nabi tak baca panjang, Nabi baca murattal. Murattal ni sebiji-sebiji saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu murattal. Faham? Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Itu murattal. Tapi kalau kita tarannum panjangkan dengan lagu, hukumnya harus. Faham? Mana afdal? Pendek. Dalil Nabi kata iza salla ahadukum 'alan nasi fakhaffifu. Apabila kamu menjadi imam sembahyang dengan orang ramai, maka hendaklah kamu baca dengan ringan. Faham lagi? Ringan itu afdal. Daripada baca panjang. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi, harus. Tapi afdal murattal. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu murattal, bacaan yang cepat, afdal. Kerana apa? Kerana di belakang kita ada orang tua, ada orang sakit, ada kanak-kanak, ada orang uzur. Dah. Nabi tengah semayang, dengar budak-budak menangis, Nabi keras lalu bacaan dan dicepatkan. Faham lagi? Kerana apa? Kerana meraihkan orang. Padahal bacaan ibadah itu sedang munajat kepada Allah. Diraihkan budak yang menangis. Kerana bila Nabi cepatkan semayang, cepatlah beri salam. Bila cepat beri salam, budak tu cepat dapat berjumpa dengan mak dia yang sedang solat. Betul tak? Itu bijak. Itu sunnah. Ingat dah jadi imam, kalau tengah semayang, dengar budak menangis, lajukan solat. Kita jadi imam, dengar budak nangis, kita lawang budak tu. Biar panjang ni, sakit hati. Budak innalladzi, biar tergelang budak tu. Tu bongok namanya. Faham tu tak? Kenapa? Kerana penting diri kita. Tak mengaji hadis. Faham? Betul tak? Nabi kata walau menjadi imam sedap kerana suaramu, banyak menang piala tinggi, banyak dah jadi juara, dengar budak menangis, lebih pendek tadi. Kerana apa? Kerana meraihkan orang ramai.
Dah. Mu nak panjang semayang malam. Dah. Baik, bismillahirrahmanirrahim dalam Musnad Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i diriwayatkan hadis sampai pada sahabat, bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Ialah ayat daripada Fatihah. Okey, sebab tu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab lain dia baca perlahan. Dia naik, dia terus innalladzi, dia baca bismillahirrahmanirrahim perlahan. Dalam mazhab Syafi'i baca kuat pada sembahyang maghrib, subuh, isya. Apa kuat? Fatihah kuat, surah kuat. Bila Fatihah kuat, bismillah pun kuat. A'udzubillah bukan Fatihah. Itu ta'awuz. Okey? Siapa nak baca a'udzubillah, afdal sekali rakaat pertama. Sunat setiap rakaat, kalau 3 rakaat maghrib, 3 kali a'udzubillah. Bila? Sebelum Fatihah. Tapi kalau kita nak baca saja dalam sembahyang a'udzubillah, rakaat pertama afdal. Ini jawapan ulama. Okey? Amin guna amin. Amin bukan ayat Quran. Amin bukan daripada Fatihah. Amin hanya doa saja. Dia panggil isim fi'il amal. Faham lagi? Amin bukan ayat Quran. Jadi kalau Tok Imam tak baca amin, sembahyang sah. Tapi kalau Tok Imam tinggal satu surah, satu ayat dari Fatihah, tidak sah. Okey? Amin bukan Fatihah. Amin bukan ayat Quran. Amin ni ialah kita sunat sebut nak selesai daripada membaca Fatihah dan ketika berdoa. 2 tempat sunat baca amin. Yang pertama, habis baca Fatihah, sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang. Yang kedua, lepas berdoa. Faham lagi? Okey? Tu Imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu Imam dah ingat kata amin. Faham? Tak ada masalah. Sunat kata amin selepas waladdallin. Siapa yang ajak? Nabi. Katanya sahabat, kana Nabi sallam iza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin wa madda sautahu, dan Nabi panjangkan sebutan aminnya. Faham? Jadi amin apa makna? Amin artinya Allahumma stajib lana wa la tughayyib raja'ana. Itu makna amin. Ya, kita kan kita kata amin. Betul tak? Apa makna amin tu kalau orang tanya kita? Makna amin Allahumma stajib lana. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami ini. Itu amin. Nampak tak? Dah? Jadi kalau lah Fatihah itu kuat, amin itu kuat. Subuh Fatihah kuat, amin kuat. Garik Fatihah kuat, aminnya kuat. Isya Fatihah kuat, aminnya kuat. Sembahyang raya Fatihah kuat, amin kuat. Sunat. Sembahyang jemaah amin Fatihah kuat, amin pun kuat. Ingatlah tu kalau perlahan sembahyang asar, sembahyang zuhur, Fatihahnya perlahan, aminnya perlahan. Apakah hukumnya tu imam salah baca Fatihah kuat sembahyang zuhur dengan asar? Faham? Nampak? Tiba-tiba Tok Imam yang so bismillahirrahmanirrahim, bingung makmum. Alhamdulillahirrabbilalamin, mayang so. Katanya ulama antaranya Imam Nawawi, sembahyang itu sah, tidak rosak. Perbuatan imam itu khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Yang afdal perlahan ittiba'us sunnah. Tapi lagi baca kuat juga, hukumnya sah sembahyang, tidak batal. Faham lagi? Tapi pelikkan tapi tidak batal. Okey? Baik. Fatihah turun daripada langit, itu yang turun, itu yang kita baca. Apa makna baca? Baca ni makna mengeluarkan bunyi-bunyi daripada mulut sehingga dengar pada telinga kita. Sebab tu siapa yang baca Fatihah, dia ada 5 hukum. Nombor 1,
afdal, nombor 2 harus, nombor 3 sunat, nombor 4 makruh, nombor 5 haram. Tidak sah sembahyang. Apa dia nombor 1 yang afdal? Kita baca al-isma' bi nafsih, memperdengar telinga kita seorang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Afdal. Orang sebelah tak dengar, kita je dengar. Afdal. Nombor 2 harus. Bila orang kanan dan kiri kita dapat dengar Maliki yaumiddin, kanan kiri boleh dengar, harus. Nombor 3 makruh. Bila orang ketiga dengar. Kita nombor 1, orang kedua, orang ketiga. Kita nombor 1, orang kedua, orang ketiga boleh dengar Maliki yaumiddin. Ada apa itu? Makruh kuat gitu. Semayang tak batal. Tak berapa comel, kuat sangat. Okey. Nombor 4 haram. Maliki yaumiddin. Terkejut tu imam, terganggu majlis orang. Haram perbuatan itu. Faham tak lagi? Nombor 5 tidak sah semayang. Mana? Dok berbunyi. Ramai tak gitu? Ni paling ramai tidak sah semayang. Dalil tidak sah, Nabi kata la tujzi'u salatun la yukra'u. Tidak sah semayang yang tidak yukra, tidak dibaca. Apa makna yukra? Yukra ni bana fa'il dia yaqra'u. Nampak? Qara'a yaqra'u qira'atan. Apa makna qira'ah? At-talaffuz. Nampak? Bisau, melapaskan bunyi suara. Dia kena bunyi daripada huruf B sampai huruf nun dan li, daripada. Oke, terima kasih telah mengaji bersama kami di channel Santri Kampung TV. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, ilmu yang barakah, ilmu yang bisa kita amalkan di setiap kegiatan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja dari kami. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa. Mohon maaf yang tidak batasnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.